Cikgu-cikgu sekolah ini bukan hanya tempat membina keputusan, tetapi tempat membina jiwa, kerana guru yang hebat tidak sekadar melahirkan murid pandai, tetapi melahirkan manusia yang kuat, berani dan percaya diri. Dan jangan pernah kecilkan diri kita, kerana kadang-kadang satu sentuhan seorang guru boleh mengubah seluruh hidup seorang anak. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat Malaysia yang menonton. Hari ini pengetua ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, sangat besar dan sangat mengubah kehidupan manusia. Guru hebat membina jiwa hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup seorang anak, mereka bukan hanya perlukan ilmu. Mereka perlukan jiwa yang kuat, jiwa yang yakin, jiwa yang berani, jiwa yang berakhlak, jiwa yang punya tujuan. Dan siapa yang membina jiwa itu setiap hari? Guru. Pengetua ingin ingatkan, ilmu mengangkat darjat murid, tetapi guru hebat mengangkat harga diri murid. Guru hebat bukan yang paling pandai, tetapi yang paling memahami. Guru hebat bukan yang paling lantang, tetapi yang paling menyentuh hati. Guru hebat bukan yang hanya mengajar, tetapi yang membina manusia. Wahai masyarakat sekalian, di dalam kelas seorang guru hebat, anak-anak belajar bukan sekadar apa itu matematik, bahasa atau sains. Mereka belajar bagaimana menjadi manusia baik, bagaimana menghormati, bagaimana mengawal emosi, bagaimana yakin pada diri, bagaimana bangun bila jatuh, dan bagaimana melihat nilai dalam diri sendiri. Guru hebat membina jiwa yang nanti akan menjadi ibu bapa, menjadi pemimpin, menjadi pekerja, menjadi anggota masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang murid tidak ingat apa yang guru ajar, tetapi mereka ingat siapa yang membuat mereka percaya bahawa mereka mampu. Mereka ingat siapa yang melihat potensi ketika mereka tidak yakin. Mereka ingat siapa yang menegur bila mereka mula tersasar. Mereka ingat siapa yang menyelamatkan mereka daripada membuat keputusan yang buruk. Pengetua ingin ingatkan, guru hebat tidak membina markah. Guru hebat membina jiwa. Itulah sebabnya kita sebagai masyarakat perlu menghormati mereka, kerana mereka sedang membina bangsa melalui jiwa anak-anak kita. Mereka membentuk karakter yang tidak akan luntur walaupun masa berlalu. Wahai masyarakat, jika kita mahu generasi masa depan yang hebat, kita perlu guru yang hebat dan kita perlu menyokong mereka sepenuhnya. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat mendalam. Guru hebat tidak hanya mengubah pelajaran, tetapi mengubah hidup seorang murid dari dalam jiwanya. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai masyarakat sedar betapa hebatnya jiwa seorang guru yang membina jiwa anak-anak bangsa. Terima kasih semua. Semoga Allah memberkati guru-guru hebat yang terus membina jiwa hebat untuk masa depan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru yang pengetua hormati dan banggakan. Hari ini pengetua ingin mengingatkan kita semua tentang satu perkara yang sangat besar nilainya walaupun sering kelihatan kecil pada mata manusia. Satu sentuhan guru boleh mengubah seluruh hidup seorang murid. Guru-guru sekalian, kadang-kadang kita rasa apa yang kita buat itu biasa sahaja. Kita senyum, kita pujuk, kita dengar cerita murid, kita beri peluang kedua. Kita kata, tak apa, cikgu percaya kamu boleh. Tetapi tanpa kita sedari, ayat itu mungkin menyelamatkan seorang murid daripada putus asa. Sentuhan itu mungkin mengubah arah hidupnya. Ada murid yang datang ke sekolah dengan hati yang kosong. Ada yang pulang ke rumah tanpa sokongan. Ada yang membesar dengan luka yang tidak terlihat. Dan di situlah peranan guru bermula. Guru bukan sekadar mengajar subjek. Guru menyentuh jiwa. Guru membina keyakinan. Guru memberi harapan. Pengetua ingin ingatkan, murid mungkin lupa apa yang kita ajar, tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana kita membuat mereka rasa. Satu pujian yang ikhlas, satu teguran yang berhemah, satu kepercayaan yang diberi, satu peluang yang tidak ditarik balik. Itulah sentuhan guru yang akan dibawa murid hingga dewasa. Guru-guru yang dikasihi, mungkin hari ini kita penat. Mungkin hari ini kita rasa usaha tidak dihargai. Mungkin hari ini kita rasa diri tidak cukup baik. Tetapi ingatlah, kita sedang menulis sejarah hidup manusia.
Murid yang kita sabarkan hari ini mungkin menjadi pemimpin esok hari. Murid yang kita bimbing hari ini mungkin menjadi ibu bapa yang baik suatu hari nanti. Murid yang kita percaya hari ini mungkin menyelamatkan orang lain di masa depan. Satu sentuhan guru tidak memerlukan suara yang kuat tetapi hati yang ikhlas. Tidak memerlukan kesempurnaan tetapi kesungguhan. Tidak memerlukan pujian tetapi keberanian untuk terus memberi. Pengetua ingin tinggalkan satu pesan terakhir. Jika satu murid berubah kerana kita, maka seluruh kepenatan itu berbaloi. Teruskan melangkah, wahai guru. Teruskan menyentuh jiwa. Teruskan menjadi cahaya walaupun kadang-kadang kita sendiri penat. Dan sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai guru mendapat kekuatan untuk terus berbakti dengan hati dan jiwa. Terima kasih, cikgu. Satu sentuhan anda benar-benar mengubah hidup